ada naik bukit, tengoklah. Tapi kereta ni alhamdulillah dia boleh lepas lah bukit. Ya, orang hebat dalam pasaran. Dia mau jemput dia datang. Dia makan apa? Terima kasih. Siloi.
selamat Hari Raya dan terima kasih kerana terima kasih kerana telah membawa kami ke sini dapat merayakan bersama-sama dengan anak murid dekat sini lah. Dan telah menetapkan kami di sekolah pendalaman untuk membantu murid-murid orang asli supaya dapat mencapai kejayaan di masa hadapan. Okey, itulah dia anak didik Dr. Amin, Dr. Jamal, Dr. Fauzi dan lain-lain. Afzan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Karawat Nabi Ahmad Ustaz Sekalian Rupiah, perangkap pengurusi SMK Negeri Perak ingin mengucapkan terima kasih selamat Raya Hari Raya kepada seluruh warga SMK Negeri Perak, utamanya dan juga seluruh warga pendidik. Semoga SMK terus maju ke hadapan insya-Allah. Jadi sama-samalah kita bersatu hati untuk mengutamakan masyarakat SMK di peringkat yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Okey. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Lebih dahulu saya mewakili warga SK Puspoi mengucapkan Selamat Hari Raya dan terima kasih kepada geng-geng besar SMOA yang Kelompok Sungai Siput yang sedia hadir bersama kami bagi memeriahkan majlis di SK Puspoi. Semoga ikatan kuah sesama kami, guru besar, murid-murid dan warga sekolah dapat dipertingkatkan lagi pada masa-masa akan datang. Pokoknya demikian amat baik, kesan dan memberi manfaat yang besar kepada murid-murid khususnya. Terbaik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey. Sempena kehadiran bulan Hari Raya yang penuh kemeriahan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang banyak membantu Ihya Ramadan yang saya usulkan di Puspoi, 3 surau di Puspoi, 1 surau di Kampung Gentes dan 1 surau di Kampung KL Pos Legap. Saya ucapkan jutaan terima kasih dan mohon maaf zahir dan batin. Saja. Alhamdulillah. Inilah anak-anak sekolah dalam di belantara SK Puspoi, Sungai Siput. Bye-bye.